Salam sejahtera dan salam Malaysia Bahagia. Saya ucapkan kepada yang berbahagia bahwa terus remaja sekarang hatinya arif lagi bijaksana. Dulu dan kawan-kawan sekalian, bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Ainuska Amanda Ayu berumur 10 tahun. Saya pelajar di sekolah SD Bangsa Agung Meranggung. Sekolah saya ialah YDB 4413. Hobi saya ialah membaca buku pada waktu lapang. Cita-cita saya pula ingin jadi seorang pendidik. Pada hari ini, saya ingin menceritakan sebuah sedikit buku yang telah saya baca. Buku ini bertajuk Askar Pencari Kaki. Buku ini telah ditulis oleh Muhammad Karim Badruddin dan Nuriazam Ismail. Buku ini mempunyai 180 buku sudah dicetak. Keistimewaan buku ini antaranya buku ini banyak memberi banyak pelajaran tentang kehidupan seorang manusia yang tidak pernah kenal arti penat, lelah dan mengalah. Saya amat menyukai jalan cerita buku ini. Cerita ini boleh dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Dia menceritakan bagaimana seorang anak yatim yang miskin dapat tahan penat dari sebuah kampung kecil di Sabah Benam yang akhirnya berjaya diterima masuk ke latihan pegawai pajak dan Angkatan Tentera Malaysia. Buku ini mempunyai 12 bab. Watak utama daripada cerita ini adalah kanak-kanak yang nakal lagi tahan rasa. Semasa watak utama menjadi remaja, pewatakannya berubah menjadi seorang pelajar yang rajin dan bertanggung jawab. Semasa mendekat dewasa pula, dia berjaya menjadi seorang askar yang berani dan berdedikasi. Kawan-kawan, terdapat banyak pengajaran yang dapat kita peroleh dari buku ini. Buku ini mengisahkan tentang dunia seorang pejuang tanah air. Buku ini mengajar apa itu sakit, susah dan penat. Buku ini mengajar arti gagal dan cara bangun daripada kegagalan. Nilai murni yang dapat dari cerita ini adalah pastikan kita harus cinta akan negara dalam membebaskan negara dari ancaman musuh. Inilah tentang ketenteraan yang sebenar. Saya amat menggalakkan kawan-kawan untuk membaca buku ini. Buku ini boleh didapati di perpustakaan sekolah kita. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk membaca buku ini. Sekian dari saya. Terima kasih dan jumpa lagi.